Hi and Assalamualaikum, welcome back to my vlog. So today's video is quite special for us because we're going to do some things that we always wanted to do, which is share rezeki with people. And macam biasa, Marissa and So akan join. Cepat. So yeah, this idea has inspired us for so long, and Alhamdulillah we finally get the chance to just make it happen. And we're gonna give like some necessity stuff, macam contohnya tepung, gula, biskut, air, you know, like that kind of stuff. And I just love the feeling of making people happy, and I hope like me doing this video inspire some of you, at least one, to just give back to anyone, maybe your family ke, your friends ke, or even stranger. It doesn't have to be big, it doesn't have to be expensive, and I'm not trying to show off by any means by making this video. I just wanted to inspire people just like I've been inspired. So I think like now we're gonna go beli barang dulu, and then kita akan balik, pack everything, and kita akan start bagi orang. So see you guys there, bye bye. So kita dah sampai Econ Safe. Kita cari parking. Hari ni full lah, ramai gila orang. Hari weekend kat dalam. I don't know. Amboi. Amboi. Oh. Let's go. Sorry guys, goyang-goyang sikit lah. Malam lah. Supermarket. Kita kena tambah lagi satu troli sebab tak cukup and banyak. Almost done. Yay, we're almost done guys. Ada biskut, tepung, Maggi, gula. Air. Yeah. Tapi ada few items yang kita still nak kena cari lagi, kan? So lepas ni kita nak pergi mana? Eco. Kita nak pergi Eco Shop. And then kita balik baru kita packing semuanya. Actually biskut dah ada. Oh ya, yeah. Okay, bye. So sekarang kita orang baru je lepas selesai beli barang dekat Econ Safe. And now kita orang nak pergi kedai RM2 untuk beli few more items. Lagi 2 item macam tu, and then 1 paper bag. See you guys in Econ Shop. Bye. So kita
Dah sampai. Ramai ya orang weekend. Guys, kita orang cari paper bag tapi tak ada. Ni lah buah-buah plastik. Corak dia akan macam tu. Nak macam ni tapi Mana dicorak ni? kecil sangat. Kalau Mana pakai muat. ni. Jumpa bag macam ni. Okey tak? Tapi Okey tak? Korang rasa? Walaupun korang rasa tak okey, kita orang walaupun I think like it fits everything. okey lah kan? Maggi lah. Let's say Maggi tu. Satu, dua. Sudah berapa? Kau pun tak tahu. Okay, so sekarang ni kita orang buat penambahan lah. Masing-masing kena ambil 5 jajan. Dah. That's all. Dah pula dah. Buat dia tu. Kuli ni last pit stop lah. Mr. DIY. Harapnya ada lah ya. Lepas tu nak terus balik sebab dah penat gila. Tu banyak. Pilih bag ni. Hopefully muat Dah berapa? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Alright. Serap. Dah habis. Ya Allah panasnya. Jom balik packing ya. This is all the stuff yang kita baru je beli. Good job! It's good. This one is cordial. Tepung, Maggi, air kotak. Snack, air kotak, Sugar. gula and also bag. Oh, biskut sekali. So, sekarang ni kita orang akan packing. So tunggu sekejap lagi. okay. Oh, ni dah settle. Kita ada 15 pack. So, petang sekejap lagi kita akan pass. Okay, tunggu lepas asar. Alright. Okay, so sekarang kita orang dah siap. Kita orang nak masukkan barang Masuk kamu? kat dalam kereta. Yes. So that nanti baru kita akan pergi ambil kuih terus delivery lah. Sekarang barang-barang ni kita nak masuk ke dalam bonnet. Okay, jom susun. Sekarang kita nak on the way pergi rumah Su dulu untuk ambil kuih and then baru kita boleh cari orang. Oh, matching-matching lah dengan Maisa. Oh, by the way tadi tukar baju tau.
Sebab baju tadi macam tak selesa sangat. So dia lebih selesa sikit. So sekarang kita nak cari orang-orang yang nampak memerlukan untuk bagi. Yay. So ini just half of it. And then the Ada rest lagi kat bonnet. yeah, ada kat bonnet. Okay, so Bang. Ada sedekah sikit. jatuh ke? Dia suka. Tak apa, ambil je satu ni. Satu je tak? Sebab kita bagi ni lah. Tak apa, ambil je, ambil je. Rezeki belum puasa, tak apa, ambil je bang. Okey. Okey? Okey, sama. Okey. Ni ada orang sedekah. Dia ambil lah. Thank you ma'am. Okay. Maya. Okay. Dia tanya. So, kita orang singgah bazar sekejap sebab dia nak waktu berbuka. Mana kat belakang? Ramai ya bazar terima kasih. Ya Allah weh. Penuh gila orang. Crowd sangat gila. Oh tak apa, penuh sangat orang. Kita orang tak dapat nak beli makan sebab terlalu ramai. So kita orang tengah try queue untuk dapatkan nasi lemak yang berempah. Oh my god. So ramai. Nak beli nasi lemak pun kena beratus. Belum mata habis. Ya ke? So beli ayam. Sorry. So beli kambing. Alright. Jom. Okay, jom. So, ya Allah ramainya. Alhamdulillah. Okay. Finally. Ya Allah. Kita orang dah sampai dekat Masjid Shah Alam. Ya Allah, sumpah cantik gila. Sekarang kita orang tengah cari parking dulu. Hopefully ada. Kat mana? Ni mungkin ada, so kita boleh cuba. Wah, so cantik. Dia tengah renovate. So, Alhamdulillah lah dapat juga makanan. Even though kita orang still tak tahu lagi actually kat masjid ni ada makanan free. Kalau ada rezeki, ada makanan, kita orang ambil. Kalau tak ada, it's okay. Kita orang dah standby. Actually kan kita boleh park at here, but So, kita orang dah jumpa parking. Tapi, jauh sikit. Jauh sangat so. Jauh sangat-sangat. And rasanya mungkin kita dah nak berbuka lah. Lagi 3 minit macam tu. Mungkin kita orang just minum sesedut air macam tu. And then baru kita makan. Okay, Masa? Masa okay tak? So, okay. So, kita tunggu waktu berbuka sekejap je. Kita minum air dan kita baru boleh berbuka. Bye-bye guys, selamat berbuka. Strawberry. Dia macam air Dash Lady strawberry. Betul, Dash Lady pink. Ni. Buka dalam kereta ke? kami makan je sayur ke apa ke. Ni kuih yang mak Su buat nampak sedap ya. Sila. Sedap biasa. Ya. Sedap. Ada minti dalam dia. Belum letak kentang. So cantik. So cantik guys. Wah. Tapi diorang tengah renovate. So but still cantik ya. Cantiknya. So pretty man. Even the sky and sunset. So cantik. Yeay. Ni apa? Ni Sirap. Ni sirap. Ni orange eh? Orange. Alright, thank you. Jom. Hihi. Nampak weh. Guys. Tak buang tengah tadi. Kan ada air. Boleh kat situ lah.
Ni kita orang buat lepas habis tarawih. Dapat makanan free. Ada orang infak. Ramai gila. Hai so. So kita orang baru je lepas solat. Habis solat tarawih. Dan kita nak pergi balik lah. Dan kita pun dah bersiap balik macam tadi. At least proper lah. Masa? Okay. Kita kata apa? So, alhamdulillah. So cantik guys. Serius. And besar gila. Nampak? Jauh gila jalan. So sekarang kita orang duduk dulu kat tepi sebab hujan lebat. And kita orang tak boleh nak bergerak. Makin jauh sangat. Ya ke? Makin sangat jauh. Mari besar. Besar. Saya. Okay. Cantik. Cantik gila. Hai. Cantiknya. Ya. Cantik. Okey, jom. Cantik guys. Malam lagi cantik. Ada 4 orang je. Berat sikit je. Kami berat banyak pun janji free. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih cik. So, kita orang baru je lepas habis bagi semua barang dekat orang. And then kita orang nak moreh dulu sebelum balik sebab malam masih muda. And sebab kita orang dapat jimat banyak masa dari keluar masjid terus nampak orang and bagi. And now baru pukul 10.45. Actually dah lewat dah tapi kita minum sekejap lah Kata Raja 50-50. Yeah, kita kena Fair and square. yeah, fair and square. Ada Islamic sikit. Ada ke arah sini sikit. Jom. So, kita ada strawberry sparkle and blue lemonade. So Besar? Air ni melegakan Apa? Air ni melegakan. Satisfied kalau minum. Yes. Actually kedai ni quite okay lah tapi since hujan so diorang punya payung ni sangat terhad. So kita orang terpaksa ambil yang dekat bahagian bawah ni lah. So okay. So kita akan try blue lemonade. Sedap tak? Gas view lah. Apa yang caption? Ada lawan tik. Apa? Thank you. Tarawih. Wow. Sedap, both sedap. Kita ada juga fries di sini. Kata more. Selama-lamanya esok kita akan bertemu kembali. Masihkah ada ruang di dalam hatimu untuk mengucapkan selamat tinggal ke akhir kita. Kau berpura-pura kita bahagia. Aku tahu kau tapi jangan bimbang. Sudah terbukti. Kenapa semua orang berdiri ni? What happened? Rasa tengok. Kenapa? Oi, kalau buat fisik body hilang susah. Sebab ramai sangat orang. Tengoklah ni. Banyak gila kereta. Macam betul lah. Betul lah. Betul Nak lah. cakap bukan kakak ni.
Okay, Marisa. Bye-bye. Thank you for today. Ada apa-apa nak cakap? Apa-apa perasaan? Hari ni rasa semua berjalan dengan lancar. Kau ada skrip tu kat sini. Rasa macam tak ada skrip. Tak nak suruh dulu lah. Best lah hari ni. Satu experience yang sangat best dan jarang-jarang kita buat. Oh, okay. So. Kalau so maybe I would like to thanks Raja sebab dia yang bagi idea benda ni. This one is opportunity for us kalau kita orang tak pernah buat sebelum ni, dah macam tak ranum dah dia. Okay, so far aku rasa macam worth it lah buat benda ni. So korang semoga menjadi inspire to you guys. Okay. Alright. Bye-bye guys. Thank Bye-bye. you for today. Thank you Thank you. untuk Marisa May and Sul sebab driving. It's okay. My pleasure. Okay. Bye-bye. May Allah grant us to Jannah. Amin. Alright. Bye. See you guys in the next Vlog. Stay tuned. Bye. Okay. Bye Marisa. Bye. Bye. Kita ambil barang kan? Okay, jom. Kita ambil barang. Jom. Okay, jom. So jalan dulu. Si. Sebelah mak kau punya kereta sebelah. Okay. Sekarang kena salam. Salam dulu. Salam baru tumbuk. Okay, bye-bye. Bye, Bye. guys. Thank you. Tunggu. Tengok. Kenapa? Okay. Next video, okay? Bye, Su. Thank you tau. Bye. Thank you, Marisa. Oh my god. I'm so tired, man. Okay guys, it's almost 1 year. I don't know lah, but I think like spending time with Marisa and Su masa tu memang sangat cepat. But we had so much fun for today because this is our first time doing these things together. I know like this video is quite different from the others. I'm just forever grateful that we had a chance to just give back to people. And I know this is not only in bulan puasa, but for me, I would definitely gonna repeat these things again because I believe like the more you give, the more you get. And just like what I said, I hope like this video inspires some of you to just give back to anyone. And I think like that's it for today's videos. Thank you so much for watching. See you guys in the next videos. Bye.